Tengok ramai kawan-kawan sudah berjaya cut gula, cut manis melalui minuman air bakar ini. Minuman manis, makanan manis buat kita macam orang gila. Asyik rindu, asyik nak makan, tak makan mood tak baik, betul tak? Lepas korang cuba minum air bakar lemak ini, korang akan terkejut, kenapa itu manis sudah tak sedap Ataupun kenapa itu manis sangat-sangat manis, macam terlalu manis. Kenapa I sudah lupa kek-kek, kuih-kuih, muih-muih yang I tersimpan dekat peti sejuk sampai I pun terlupa dah. Korang yang nak cut gula, tak payah pening kepala. Korang try je amalkan cara ini dengan air bakar lemak ini. Semua ini ingredient bersih, ingredient dia sihat, tak beban badan tapi kuatkan seluruh badan. Yang best bagi korang cut gula dulu. Sebab gula buat kita emosi, tahu tak? Buat kita hormon kelang kabut, buat kita gula naik je. Banyak keburukan lah. Kita tak maulah hari-hari minum manis, makan manis. Melalui air bakar lemak ini membantu sangat-sangat. Kenapa membantu? Okey, rasa dia bukan manis. Sebab manis dengan manis dia geng Ini bukan geng dengan manis. Ini pahit manja. Tapi sedap lepas korang dah amalkan mungkin seminggu 2. Mula-mula yang korang rasa pahit tu hanya mula-mula saja. You tahan. Satu pack ada 15 sachet. You tahan habis satu pack dulu. Nanti pack yang kedua you repeat. Sudah sedap ni. Manis sudah tak sedap. Kalau nak beli, tekan caption. Ada satu link. Korang tekan, beli. Grab satu. Okay. Dalam 15 sachet, semua ni ada. Okay. Cepat pergi order supaya kita berjaya cut gula tanpa kacau emosi kita.